Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Fazana. Saya dari kelas 3H. Uji kaji saya bertajuk regangan atom. Sebelum itu saya memulakan dua bahan, lidi dan belon. Sebelum itu izinkan saya menunjuk satu magic. Seperti biasa, belon dicucuk akan meletup. Tetapi belon yang ini tidak meletup. Kenapa belon ini tidak meletup? Belon adalah sebuah pepejat. Atom di dalam pepejat tersusun rapat dan padat. Udara di dalam belon. Bila belon ditiup, udara di dalam belon memberikan tekanan pada dinding belon. Maka atom-atom akan meregang dan menipis. Apabila dindingnya ini cucuk, atom-atom mudah terpisah dan membentuk lubang udara di dalam belon. Akan berpusu-pusu keluar dan belon meletup. Belon dua tidak pecah sebab dinding di bahagian ini tebal. Bila belon dicucuk, atom-atom yang banyak akan merapat pada lidi dan menutup lubang yang dihasilkan oleh lidi. Udara tidak dapat keluar. Sekian, terima kasih.